Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini sekolah kami telah mengadakan program Jom ke Sekolah. Bersama saya Nofar Akilah binti Jeffrey, wartawan TVPSS SK51. Mari kita saksikan. Mayang berliut, berisi padat, tidak bercabang, lembut empulur. Resapnya timur menjunjung adat. Bila bertandang, salam dihulur. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Saya juga mengingatkan kepada semua murid agar sentiasa menjaga disiplin dan mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Guru penolong kanan co-curriculum yang dihormati Puan Nurul Ashikin binti Laji, YDP PIBG SK51. Seronok tak sekolah? Seronok? Seronok tak sekolah? Seronok. Pada saya ini adalah satu program yang sangat memberi banyak manfaat kepada ibu bapa juga. Okey, pertama sekali terutama kepada anak-anak lah. Mana anak-anak terutama yang tahun 1 mereka dapat rasa pengalaman perhimpunan pertama di sekolah. Dan juga kepada ibu bapa juga, ibu bapa dapat lihat sendirilah bagaimana situasi anak-anak supaya ibu bapa terutamanya yang first time ada anak darjah 1, dia tak rasa risau. Sebab dia nampak macam mana cikgu-cikgu jaga anak-anak semua. Jadi saya rasa ini adalah satu program yang baiklah di mana ibu bapa dibenarkan untuk bersama-sama dengan anak-anak dan juga guru-guru dalam perhimpunan. Ini? Okey, Alhamdulillah. Ini adalah kali pertama saya menjejaki sekolah ni. Tengok suasananya, pelajar-pelajar tahun 1 prasekolah amat bersemangat dan kata-kata semangat saya, adik-adik jangan nangis. Jangan nangis. Okey, ni baru prasekolah, tahun 1 tak ada nangis, alhamdulillah. Teruskan dengan attitude yang baik, yang apa orang kata ceria, aktif dalam apa-apa saja apa yang cikgu berikan. Alright, terima kasih Nur Farah Akilah. Sama.